Hai korang, welcome to Akijek punya YouTube setelah bertahun-tahun. Hari ni kita nak unboxing banyak gila parcel yang abang beli dekat Shopee dan juga TikTok. Jom teman abang unbox satu-satu. Boleh? Tak kan? Tak boleh. Sebelum kita nak unbox, kita nak kira dulu ada berapa parcel sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yang besar. Lagi dalam ni ada lagi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So hari ni total 16 ya. Okay, first parcel Bismillah. Aku sebenarnya tak suka sangat nak buka parcel ni sebab malas benda ni. Ok, ni aku beli pin limited edition Naruto Naruto punya pin. So kita buka nantilah kan. Ok, next. So ni first. Second, oh ni pin juga. Pin daripada negeri. So ada negeri mana ni? Ni Pahang. Ni apa? Johor. Ni Selangor. Dan juga Kedah. So 4 negeri je aku beli. Nanti bawa beli yang lain Okay, yang ketiga Ketiga ni rasanya dari Shopee juga. Okay, bill dia. Okay, yang ni rasanya kad Papa Zola kot. Ada kad Papa Zola atau Bobo Boy. Bagus lah dia wrap. Oh, kad MBO. MBO yang kau bagi tu Juan. Ni kad dia. Dia ada kad MBO. Masa kau bagi tu tak rilis lagi. Ni dia baru rilis Belakang ni depan dia. Siap bagi kad tebal lagi. Bagus. Yang ni korang boleh beli sendiri kad MBO. Tak silap abang dalam RM20 kot membership dia. Antara RM20 ke RM30. Tak boleh lama-lama sebab bateri kamera ni tak ada. So abang kena cepat lah. Okay. Okay, yang ni apa? Yang ni kad. Ni kad. Alamak. Ok, kad ni limited edition untuk yang pergi layar senja Papa Zola je. Ni nak tulis sini layar senja Papa Zola. Tak silap abang dia jual ni dalam RM90. Yang ni pula dia bagi lebih stiker kot ke flyer dia. Oh, dia bagi dia punya kad juga Oh, bagus lah layar senja ni. Ikutkan abang tak beli pun yang ni, tapi dia bagilah. Ini boleh bagi aku. Rasa-rasanya ni yang keempat. Bawa pakai keempat. Madu ke? Sebab ada beli madu dari TikTok. Oh bukan. Ambil nak. Dari masa aku beli ni? Itu barang orang lain. Barang balik. Tapi salah. Tak tengok nama sebab banyak sangat barang orang pun ketibai kan. Pasal yang kelima. Bilangnya abang beli pin Pizza Hut. Abang rasa ni luar negara punya Pizza Hut X Pokemon pin. Nampak? Tapi dia ada 4 jenis kalau abang tengok. Nampak ni? Ni corak. So yang ni kalau diam boleh tak? Ni So ada 4 corak. So ni abang beli. Ok lah, harga dia ok lah untuk Pokemon punya collection kan. So ada 4. So ni masuk abang punya collection Rasa ni yang ke-6. Tak silap lah. Tak silap, sorry Yang ke-6 nama Akijek yang tu. Ok, sama juga. Tapi ni dia bagi abang satu pin. Yang ni yang version Pokemon Pizza Hut juga, cuma yang Pokemon pula. Pikachu. Yang ni ada Pikachu sebab Pikachu ni habis. Yang tak tahu dia bagi apa. Dia bagi gift lah kot. Walaupun abang tak ni. Okay, next. Make sure Akijek dulu betul. Abang akan tahu barang dari Shopee sebab abang tak guna nama Akijek, abang guna nama lain. Kalau barang TikTok nama Akijek. So dari situ abang tahulah nak bezakan antara order Shopee dengan order TikTok. Nampak macam rushing kan? Memang rushing lah. Sebab bateri tak charge. Okay, yang ni abang nampak ada Bobo Boy. Kenapa lah aku beli Bobo Boy punya sampuraya. Dengan ni Monster kot. Ni rasa dari Monster ke bukan? Betul ni. Yes, dari Monster. Abang beli ni sebab masa mula-mula harga dia dekat Shopee dia letak 800 tau. Sebenarnya abang rasa mungkin dia tak jual ni. Dia sebab abang tengok staff dia je dapat tau. This is so mahal lah. Monster 15 anniversary. 15 anniversary dia buat pin sebenarnya dengan 15 tahun anniversary Monster. Today we celebrate an incredible milestone, 15 years of building dreams at Monster. Kalau korang perasan dekat animal pin dia, ni aku tak buka lah ada gambar Bobo Boy, Papa Zola dan juga siapa lagi seorang? Mekamato. Nampak tak? Itu yang buat mahal lah sebenarnya. So daripada 800 tu, and then abang buat story dekat IG dengan TikTok. Tak tahu dia orang tukar harga jadi dalam 100 lebih lah, 160. Sebab tak silap abang, pin ni memang diberi untuk staff diorang je. Orang kata sebagai meraihkan kejayaan diorang kan sepanjang 15 tahun dalam industri animasi. Okay lah, aku buat keluar lah. So ni antara pin yang agak mahal juga. Mahal masa abang bukan dari segi harga je, tapi value dia lah. Sebab dia keluarkan 15 tahun sekali, mungkin limited kan. Harap limited lah.
Quite happy dapat beli ni, alhamdulillah. Okay, next kita, oh ni abang dia bagi ni, kita next yang ini betul tak? Seperti yang kedangka. Kita tak buka lagi kotak besar tau. Ada kotak besar. Sebenarnya bagus packaging macam ni, tapi cuma lambatkan sikit lah. Okay, ni Agent Ali Abang beli ni pun selagi stok masih ada. Agent Ali The Movie 2 punya komik Pak Badriyah official punya. Agent Ali 2 The Movie. So memang takkan baca sangat pun, tapi lebih pada nak menambah koleksi lah. So menarik Harga abang tak ingat lah, korang boleh check kat Shopee So ni Agent Ali 2 The Movie. Okay, ni yang besar kotak besar. Ni daripada TikTok ke apa? Oh, daripada Monster. Daripada Monster mesti banyak lah. Okay, mesti banyak. Okay, korang tengok lah. Wow, banyak kali dek. Dapat ni Baba Zola punya figurin. Figurin dengan Mekamato punya mechanizer. Baba Zola ni abang ada 2 tahun. Ni abang pre-order. Dan juga buku buku ni dalam cerita tu ada. Abang order card juga. Ni card Boboiboy dengan Mekamato. Ini stiker dia. Ni official punya. Ni dia punya mechanizer. Kalau korang nak tengok abang review nantilah. Kalau macam ni abang akan review nanti sebab abang kena buat review dekat TikTok juga. Okay, yang ni yang paling antara special lah juga. Sebab dalam movie Papa Zola ada tau buku-buku ni. Buku cerita ni. So abang beli 2 set. Satu untuk abang dan juga satu untuk anak buah abang. Nanti kita review Dalam satu set ni ada 3 buku. Kisah Teladan dan Kebenaran. Nanti kita review, okay. Ni ada video kalau korang nak tengok dekat YouTube dan juga TikTok Okay, next kita cuba cepat je mungkin benda ni. Kadang aku order aku pun tak ingat. Aku punya ke ni? Alamak. Betul. Itu abang punya. Kadang-kadang dia orang bagi free gift. Abang beli Hot Wheels punya pin. Official pin. Hot Wheels Collector Convention Malaysia tau. Malaysia punya. Menarik ni. Limited edition. So dia bagi abang stiker Ni mungkin stiker yang dia jual ke apa. Art of Speed Malaysia. Art of Speed tu macam mana? Art of Speed tu macam event ni. Ni cantik kat stiker dia. Art of Speed Store Kuala Lumpur. Pin collection abang bertambah lagi. Okay, ni dia pakai kotak Watson guys. Barang dari Shopee Confirm dari Shopee. So abang takkan review sangat barang, tapi kalau macam menarik abang akan review next video abang order ni sebab GIC dah tak keluarkan lagi Mekabong ni Mekabong. Macam kan ada sekarang ada Cumibong kan, Cumibot punya tabung. Yang ni Mekamato punya tabung. Harga dia agak keras lah sebab harga resell, lagipun barang dah tak ada. Tapi since limited kan, sebab beli jugalah. Harga dia dalam 200 lebih. Kalau korang beli yang Cumibot tu sekarang dalam RM40 macam tu. Disebabkan oleh dia dah tak keluar lagi, dah limited. So tak apalah, abang beli satu untuk collection lah. Zaman-zaman tu sebenarnya abang tak berminat lagi dengan kartun-kartun ni, sebab abang anggap macam kartun dah kartun kan. Tapi sekarang industri animasi Malaysia ni makin mantap. So abang tengok ada value lah untuk simpan, sebab diorang punya effort tu macam berbaloi untuk kita support gitu. Ada. Okay, ni Mekamato. Ni saya kurang gemar ni kalau packaging macam ni. Yang menyakitkan tangan ni. Kita tak menyabar pula. Okay, kita faham lah kan, dia nak bagi selamat packaging. Figurin Mekamato. Sebab abang takut dah habis, so abang beli juga. So ni daripada dia satu Mekamato dan juga Mekabot. So kalau korang nak abang review ni pun, nanti abang akan review juga dekat TikTok dan juga YouTube Ini pun agak besar juga. Sementara tu kalau koyak terus selected sorry, sebab dah merah. Orang yang guna kamera ni, dia kata bateri ada dalam 23 bar je tu. Dan nak tengok tak ada. Kalau tadi kita charge je. Tak suka sangat packaging yang susah-susah ni. Dia boleh lah nak secure packaging kan, tapi kena make sure still macam memudahkan untuk dibuka lah kan. Kalau nak buka pun bayar. So ni memang tak cut video malas. Ni abang beli plushie. Ni dah ada lama ni, sebab masa tu abang tak dapat lagi plushie Gopal dan juga Papa Zola. Tapi abang akan buat giveaway untuk plushie 7in ni sebab abang ada banyak. Satu lagi nak bagi anak buah abang jugalah. Ni apa, madu Okay, ni madu. Abang akan buat review kemudian. Madu ni daripada Fadli Malik yang viral tu, yang selalu panjat pokok cari lebah tu kan. Next pun barang-barang daripada Mekamato. Kan terkunci isi pula. Sama juga ada kad daripada MBO. Ini abang beri review kad dari orang ni, event card. Event card ni yang lama ni, so dia tak restock dah lah. Tahun berapa punya? Boboiboy Mega Fan Screening 2023. Ni pula kad MBO sama abang beli. Mungkin abang tak perasan abang tu dia sama. Ni dia bagi kot. Ni pun abang rasa abang tak beli lah. Mungkin dia bagi je lah. Thank you. So ni ada
Okay, last gang. Last punya kita dah buka kotak dia. Alamak, ini macam banyak dah. Ini barang-barang Papa Zola. Kita tengok lagi. Tada. Comel pipi Zola punya Ashi code. Nanti kita review. Okay, ni pin. Ni dia punya kad Papa Zola tu. Ni pun pin Papa Zola. Dan juga since Abang dah start collect card, so Abang beli juga file untuk collect Monster Galaxy card. So ni yang berasal daripada Monster juga. Cuma yang belum dapat cuma mask Papa Zola. So kalau nak tengok Abang review barang-barang Papa Zola yang lainnya, stay tune dekat next video ataupun dekat TikTok. Boleh? Takkan? Tak boleh. Mantap.